Cabaran tiba, tabah hadapi, sahut cabaran Ikon Siarawan. Apa khabar Malaysia? Salam sejahtera. Saya Josim bawakan kepada anda laporan dari Ikon Siarawan hari pertama minggu ke-7. Dan apa kata kita mengibas kembali antara suka duka realiti tugasan laporan khas dan juga penyampaian berita yang telah dilunaskan oleh mereka minggu yang lalu. Laporan khas ni kandungan sangat penting, ya. Dan strategi yang telah dilaksanakan perlu dalam meningkatkan demi kelestarian personaliti diri. Kita mahu menutup mata masalah penceraian muda Demi masa depan. So, suara UNICOF Kandungan itu harus disuntik dengan pemilihan visual yang baik dan relevan. Anda bukan pembaca berita, sebaliknya penyampai berita. Operasi banjir, pesta air tradisi peladang dan kekosongan dari Apa yang permainan itu tadi cuba menonjolkan adalah adlib, artikulasi secara real time, mampu atau tidak kita memberikan nilai ilmu penyampaian berita sewaktu mana visual itu tampil. siapakah yang akan terus bersama-sama kita minggu hadapan dan siapa pula yang akan meninggalkan pentas Ikon Siarawan pada minggu ini. Nadir, anda boleh ucapkan selamat tinggal kepada Anne kerana Anne akan meninggalkan Ikon Siarawan untuk episod kali ini. Hilang fokus merupakan antara faktor yang menyebabkan berakhirnya perjalanan Ikon Siarawan N di minggu ke-6. Mai sini abang nak gosip sikit. Dengan cerita kan, pihak juri dan juga produksi ada merancang nak buat satu kejutan. Kejutan? Kejutan elektrik ke apa tu? Sudah tibalah masanya untuk saya menggunakan kuasa imuniti ini. Bagi mereka yang telah terkeluar daripada persaingan ini, ya, ada kemungkinan besar, ya, yang anda semua akan dimasukkan semula. Tetapi, ya, ia berdasarkan prestasi tugasan, ya, disiplin dan due date untuk setiap tugasan. Teruskan usaha kawan-kawan yang masih lagi di dalam Ikon Siarawan, tapi jangan lupa saya berkemungkinan akan mendapat imuniti dan masuk kembali ke dalam Ikon Siarawan dan berusaha untuk meraih kejuaraan untuk Ikon Siarawan. Lupakan jelas semua kisah sedih tu. Kalau nak jadi ikon, kenalah sihat. Jadi, jom kita berzumba. Alamat studio menjadi lokasi tumpahnya peluh ikon-ikon Siarawan. Mereka berseronok berzumba di bawah kendalian Alam Wahkaka. Dalam Zumba Dance. Kita pergi kepada peserta kita, Munawar. Nawar. Lambai sikit je. Ni geng saya. Yang ni kelapa pula. Cedera ke? Tak apalah, dengar je cerita dia. Mungkin sebab kurang minum. Second terlalu push. Bila terlalu push jadi macam ni. Kalau sukan tak pula krem. Tapi hari ni, bila berzumba, memang krem habis. Satu kaki krem. Memalukan lah. Tak maco lah jadi. Okey, saya Josim. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye.